Assalamualaikum, jumpa lagi kita pagi ni. Alamak, hari ni tak pakai songkok pula. Aku nak pakai songkok bagi orang menyala sikit kan. Balik-balik daripada masjid ni kan. Tengok muka bercahaya cakap kau kan. Muka orang tak menipu kau tahu. Aduh. Okey, baik. Setelah kita tengok balik misi Flotilla, misi bantuan ke Gaza ni, bila aku teliti dan aku fokus tengok benda ni, aku nampak misi yang mereka ceritakan ni, yang berlaku ni adalah lakonan semata-mata. Confirm 99% lakonan. Soalan dia kat sini, mereka tahu mereka akan ditangkap, mereka tahu mereka akan di-hijack. Kenapa mereka pergi juga? Kenapa mereka meredah juga? Sedangkan matlamat misi itu kalau ditanya, pada awalnya mereka bagi tahu untuk hantar bantuan kemanusiaan kepada Gaza. Tapi kalau kau dah tahu depan tu ada Israel dan Israel akan hijack kapal kau, akan tangkap kau redah juga, bermakna kau dah lupakan misi kau, matlamat kau. Faham tak? So sebenarnya apa tujuan kau? Apa misi kau sebenarnya? Jadi setelah diasak oleh jebat derhaka sejak semalam kemarin semua, akhirnya mereka keluar pula twist plot statement yang kedua. Yang mana mereka kata sebenarnya misi kita bukan setakat nak hantar bantuan ke Gaza. Misi kita nak tunjuk pada dunia, di mata dunia, betapa jahatnya Israel ni. Betapa kejamnya Israel ni, kita nak bagi tahu kat dunia. Kita ni lah, kapal Flotilla Malaysia ni semua yang pergi misi atas nama bantuan ke Gaza ni nak bagi tahu dunia. Kata Israel ni jahat, Israel ni kejam. Faham? Lah, pula dah. Jadi sebenarnya nak hantar bantuan ke Gaza tu adalah tajuk je lah. Sebenarnya nak pergi bagi tahu kat dunia kata Israel tu kejam. Woi, bangang ke bingai ke atau kau sawan? Israel tu kejam baru semalam ke? Baru minggu lepas? Ke baru bulan lepas? Israel tu kejam terhadap Palestin tu dah setengah abad lebih dah. Tahu? Logik ke? Engkau dah ada misi nak hantar bantuan ke Gaza. Engkau tahu kat depan nanti kau mesti kena hijack dengan Israel. Kau mesti kena tangkap dengan Israel. Kau pergi serah juga diri. So tujuan kau memang nak ditangkap. Memang nak tunjuk kata kapal kau kena hijack. Betul? Alasan kau bila ditanya kenapa kau buat kerja bodoh macam tu? Kami nak tunjuk kat dunia yang Israel tu kejam. Lah. Kepala bapak kau macam ni. Korang tahu tak? Yang boleh pergi redah juga walaupun di depan tu ada AK-47 lah. Ada pertempuran lah, ada bom lah, ada peluru, ada macam-macam senjata bahaya apa semua ni. Yang boleh pergi redah macam tu, Zul Arifin je. Tahu? Zul Arifin je yang boleh pergi redah macam tu. Itu pun dalam filem apa? Filem Sharif. Tahu? Yang boleh naik dalam bas walaupun dia tahu dalam bas tu ada bom yang dipasang pada tubuh manusia, pergi jugalah. Kan? Bawa pistol Glock je. Pergi. Kamal Afendi je yang boleh pergi dah macam tu. Tu pun dalam filem Sharif. Faham tak? Jadi, kalau tanya kat aku, misi bantuan ke Gaza atas nama kapal Flotilla lah apa semua, 23 orang ni semua sebenarnya wayang. Serius aku cakap, ni semua wayang. Aku tak beli ni, aku cakap fakta je ni. Wayang. So, bagi aku, 99.9%.99999. Misi Flotilla bantuan ke Gaza adalah wayang semata-mata. Tujuan wayang ni adalah untuk mengangkat seseorang supaya dilihat hero. Ya? Untuk dilihat dialah hero. Dalam cerita yang bodoh macam ni. Faham? Dan jangan tak tahu, Barwa Israel ni dia sangat mahir berlakon. Leher tak patah pun dia balut nampak macam patah.
Fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam. Aku berani cakapnya benda ni. Sebab kalau tanya kat aku pun, aku boleh jawabnya. Confirm. Jangan buang masa.